affluence customer ni biasanya kategori orang yang business owner. Business owner. Okey, kategori business owner. Biasanya mereka sangat suka pada pujian. Sangat suka pada pujian. Dia sangat kaya, prosperous, sangat kaya. Contohlah, founder produk, business owner yang kaya. So, diorang ni lebih suka kepada you all puji-puji diorang untuk dapatkan ni. Contohnya kalau cakap, akak kerja apa? Oh, akak kerja buat bisnes sendiri. You kenal tak nama kedai? Contoh ni nama kedai ABC Restaurant dekat dengan Barak Kuala Terengganu. Kedai I lah tu contohnya. Kenal, famous lah kedai tu akak. Awak kena main emosi macam tu, kena puji-puji macam tu. Walaupun hakikatnya kedai sangat tak best, sangat tak sedap, kena puji. Faham tak?